So kita dah dekat airport ni, senang tau. Kalau korang nak ambil, buat plan korang punya road trip macam group-group ni, diorang datang daripada Kelantan, fly in daripada Australia, diorang plan diorang punya trip setahun bro. So kita orang dekat tempat pick up kita punya camper van berdekatan dengan airport je. So korang plan korang punya rap nak datang New Zealand, terus nak buat South Island punya road trip, ambil camper van dekat je dekat airport. Dan airport ada shuttle. Daripada bila korang check out ambil bag, dia akan hantar dekat korang punya camper van site untuk ambil korang punya kereta. Lepas tu bila ni korang isi, make sure macam Alif, dia memang ada ni license luar negara. We travel dekat mana-mana semua aku bawa ni. Left hand drive lah, right hand lah. Ni aku pergi Japan, Korea, aku bawa pakai ni. Aku pergi Iceland, aku pergi mana semua aku bawa. Okay, so Zaidan cakap kat international tak boleh bawa lah sebab kita punya bertulis English. Kita memang drive on the left hand side of the road, meaning kita right hand drive. Diorang kat sini pun right hand drive juga. Basically kalau korang terror, korang memang biasa boleh bawa, cuma size dia berbeza. Tapi make sure korang bawa physical card. Tu je. Tahu yang kita punya undang-undang kat Jalan Raya KL kita dah pakai digital kan, tapi diorang kat sini masih pakai physical card. So make sure korang bawa ni, and obviously your passport lah. Sebab korang terbang pun bawa passport. So just bring tu untuk korang register korang punya ni. And ada app yang korang nak kena download. Tapi yang bestnya kat sini macam-macam ada. Contoh korang fly in, segala benda yang korang nak bawa untuk camp, pergi camper van, naik campsite, semua ambil. Daripada outdoor barang, daripada washing machine. Dekat sini siap. Diorang ada, sebelum kau nak keluar, dia ada satu free shelf. Ambil ni buat time shopping. Tak payah beli. Dia pun ada ni. Ambil je. Buat ini, leave what you can. So, segala macam yang korang boleh bawa. Cik! Kita ni. It is our car. Alright? Front scratches. Kita nak inspect the car. Scratches. Wheels. Ui, tayar macam nipis tu. Ha? Okay lah. Jangan okey tu. It's on the thin side, right? Garis tu tak ni. Tu lah. Okey kot. Ya, okey lah. Tapi dia nak nipis lah, tak botak ah. Botak Okay, fine. Yang belakang pecah. Okay, ni belakang pecah. Ni yang kita buat Betul? Ni Tam buat hari tu. Sedekah. Tam boleh ambil. Oh, ni nipis tu. Dan kau biar betul, Mat. Dia nipis lah. Ya? Tapi Ni okey? jangan laju. Jom kita check dalam lah. Ini akan jadi tempat tidur dan selama perjalanan kita untuk 2-3 hari ni. Untuk geng-geng locals. Let's go. Lokos je lah, Ali duduk hotel. Janganlah. Aku dekat Four Seasons Resort. Aku nak duduk dekat tu Recaro tu. Ada toilets. Ni Aku nak duduk ni. kau nak berak, kita berak kat tepi jalan. Betul. Ini kan kat sini. Aku dah sakit perut ni. Aku tak mahu dah. TV, remote ada. Okay, ni dan ni. Ni bukan kita buat. Cakap ke dia, tayar botak. Alright, we're ready to go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alright, let's go. Bismillah. Anak-anak dah duduk ke? Ni bridge one way dan banyak one way bridge yang dekat sini ni. View sepanjang jalan ni memang lawa, seluas mata memandang. New Zealand, you are beautiful. Dah view dia. Dah gila. Best. Weh, apa yang korang tengok ni, it doesn't do justice. Apa yang korang tengok ni tak sama dengan apa nikmat yang Tuhan bagi tengok dengan mata sendiri. Korang kena usaha, cari rezeki,
datang New Zealand ni, witness sendiri kecantikan Lake Tekapo ciptaan Allah SWT. Look! 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 Yeah. Hey guys, your jacket. It's okay. It's not cold. You sure? No, It's snowy up there. it's okay. You sure? Yeah, we're already wearing 3 layers of pants. Yeah, we have swimsuit inside. Wow, it's cool. See, it's going down to the hot springs. Go to the hot springs. We have a trailer there, and it's gonna be so fun. Ini untuk Alif. I jaga anak sampai dah jadi macam ni. Tolong belikan kasut baru. Let's go stargazing in Hongkong. It's never ends. We're having a long walk. Still gotta keep walking, y'all. Okay, now I'm gonna go snow tubing and hopefully it's not too scary. Have fun, guys. Ready? Go! We're going off-roading dekat Lake Tekapo. Bill here is driving. Tapi best, babe. So ni ada salah satu. Aku tengok kat sini ada heli hikes lah, snow landings lah. But we're doing off-riding kat Lake Tekapo. Yang depan ni dia kononnya selesa sikit. Land Cruiser yang baru ni, V8. We're on the old school Land Cruiser. Okay, ready to go? Glass view kat belakang. Ui. Bill cakap kat sini ada view yang lagi cantik lagi. Kat sini ada horse trekking lah. There's horse trekking right here. I bet the family owns this for 100 of years already, or is it recently? Over 100. Yeah? Bill beritahu that apa tanah yang kita tengok ni, crops dia, dia punya pokok-pokok, ladang dia ni owned by satu family je. And yang menjaga tempat ni daripada 1873, 1873. 5 generations lah yang jaga. Like this whole plot of land, or just over that side? Oh wow. Lepas tu aku tanya, ladang ni ke? Tak. Tu, sampai gunung semua tu. Amazing. Saya ada rumah dekat Bukit Damansara. Oh iya ke? Bukit Damansara tu saya punya. Yeah! Extreme! Okay, Dan. See you. Bye-bye. Bye. Kesian saya tengok kau. Penuh datang. Weh, tengok ni. Kebetulan kita orang shooting hari ni sekarang ni. Dah dekat dah dengan apa? Musim Raya Korban ni. Musim Korban ni.
Ha. Masya-Allah. Wow. Wow. Aku tak tahu nak cakap apa. Tu ada satu ayat Quran kan. Dia kata we create man for purpose. Gunung tu kan, matahari tu, pokok tu, sungai tu, semua ni ciptaan Tuhan tau. Dan dia ada purpose je. Tanya diri sendiri, purpose kau diletak kat muka bumi ni apa? Aku tanya diri aku, bila tempat-tempat macam ni buat kau fikir yang kau kejar dunia tu apa? Sebab ni aku nak cerita ni, aku fikir, what is life, man? Apa purpose kita kat muka bumi ni? Purpose dia yang obviously adalah untuk kita ni kena patuh, dengar dan patuh dan sembah kepada dia kan. Kun fayakun. Jadi say be and it will be. Itu adalah Tuhan Tuhan yang maha besar. Kat sini apa Ben cakap ada THAR. Sebenarnya binatang ni kan, sebab kita tahu New Zealand tak dibawa, dia orang tak ada animals. So binatang ni dibawa daripada yang daripada orang lah. Lepas tu masa English datang kan, bawa binatang-binatang datang sini. So yang dekat sini is THAR. And Ben cakap rare. Dia kata memang rare dekat sini. Ui, tak tahu nak cakap apa lah. Happy kot. Bila kau nak aim, kau aim yang dia punya lurah grey tu. Tak, kalau kat Malaysia ada macam ni kan, Betul-betul dalam kita tak pergi negara luar kot. Cuma yang pelik kan, memang tak ada orang tinggal sini ke. Tapi apa yang aku boleh cakap kan, kambing ah. orang jaga tempat orang sangat bersih, tempat ni cantik. Even kau tak nampak pokok pun sebenarnya. Kalau kau pergi kat Malaysia, kau dah nampak dah pokok pacak-pacak kan. Sekarang yang aku nampak, Falik tengah main golf. Oh, dia tak dah. Kita nak race, siapa siap kata dulu. Kita tengok Jom. Bismillah. Tam. Okay, dah siap. Kita dah siap. Ready belum? Kita dah siap. Okay. 1, 2, 3, go. Macam mana ke? Video dah siap. Betul? Ni macam mana? Oh ni. Dia boleh lipat ni. Boleh. Mana kau? Mana tu? Weh, dia pakai orang dalam tolong. Tak cheese yang dia tolong. Apa lah? Kita orang jujur ni. Kau letaklah, kau nak buat ni. Masuk je dia. Terbalikkan ni. Siap sudah? Kita nak tarik ni. Keluarkan. Excuse me. Apa tadi? Blanket. Oh, pillow. Kata lumba. Aku tolong memang. Lagi satu lah. Mana? Weh, ni lagi Balik satu. lagi satu. Wah, dia dalam sana gaib ah. Dalam. Nanti balik. Ada tu ini. Aku yang tolong aku tolong musuh lah tu. Tak, dia kata berlumba. Kita tengah perlawanan. Kan? Apa yang dia cari-cari tu? Yang depan tu apa bikin lagi tu? Dah siap. Kita orang dah siap. Oh, betul lah. Aku nak bagi kau tahu, kita orang memang tiada pasang. Kau ni sebab
Diorang dah book hotel untuk aku. Hotel? Hotel? Hotel mana tu? Muat ke habis muat ke kita 4 orang? Aku duduk hotel Marriott New Zealand. Oh, atasnya ada ni. Bolehkah aku mau panjat? Ada. Sebelum kau panjat kau foto-foto dulu. Hei, tapi hei, kau kita hotel Marriott kau ke tepi, hei. Oh, atasnya ada lagi. Kita muat ke atas tu, Tam? Muat. Nah, Woi. Woi. So yai lah main stone mama. Tam, tak kepala tu naik atas. Tak boleh. Dia tutup. Kenapa kita boleh naik? Sebab kau claustrophobic. Betul tak aku cakap? Claustrophobic. Claustrophobic. Dia takut kepada small space. Tapi selesa juga ni. Berapa hari ni aku duduk run je kan. Kita nak pergi Kia Point ni. 3 kilometers, 1 hour walk. Dan lagi jauh lagi. 6.5 kilometers, 4 hour walk. 4 jam pergi, 4 jam balik. So, korang nak pergi mana tu? 4 jam. 4 jam. Okay, let's go.